Ya, tadi saya ada buat live pasal Angka Akmal ini telah ada menelefon seorang daripada rumah kebajikan. Dia kata akan datang dalam 10-15 minit, mereka akan datang sini tengok Angka Akmal ni. Kalau saya harap sangat, sebab mereka pun ada banyak prosedur, bukan senang-senang mereka boleh bagi orang masuk tinggal. Lagi-lagi sekarang cuti, hari Ahad cuti, mereka kena, biasanya mereka akan minta surat dari hospital, surat dari balai polis semua kan. So agak prosedur ada banyak, tapi emergency, case emergency, kalau mereka tanya soalan, Angka kena bagi tahu ya, Angka kerjasama dengan mereka lah. Yes, kebajikan dan hospital cuti, tapi kadang-kadang emergency seperti ini mereka, kita guna budi bicara lah. Budi bicara kita sangat penting. So kita utamakan peri kemanusiaan, belas kasihan tu sangat penting. Kita kena ikut SOP, kita kena ikut undang-undang, tapi kadang-kadang situasi tu kita kena lihat situasi. So Angka macam ni, Angka nak tidur mana, tak ada tempat tidur, tak ada makanan, apa pun tak ada selamat. Tengok Angka tinggal di sini. Harap pihak dari rumah kebajikan orang tua tu, mereka bagi Angka Akmal ni tinggal, sebab besok yang raya tau. Saya cuba apa yang saya boleh lah. Kaki Angka ni accident. Kaki Angka ni accident. Tengok. Masuk besi 2 batang. Angka baru discharge dari Hospital Srimbira. Angka dah discharge Hospital Srimbira. Angka dari Srimbira, Angka naik taksi datang sini. Tapi Angka tak larat pergi ke Kuala Lumpur. So dari hari Jumaat sampai hari ni saya tengok, tadi saya tengok Angka tidur kat sini kawasan ni. Tengok, ini di bus stop Tanjung Malim. So Angka ni sedang tidur sini. So saya tekankan, besok raya itu yang saya cubalah Angka, apa yang saya tahu, yang kita harap sangat Angka ini dapat diterima masuk dalam rumah kebajikan untuk sementara, sebab besok nak raya tau. Bayangkan Angka nak raya kat sini, bukan semua orang boleh raya macam ni, tetapi Angka terpaksa. Angka Akmal ni dia terpaksa. Ada seorang pegawai dari kebajikan datang dengan harapan kita boleh bagi tempat tidur. Apa dia nak? Macam nak kita yang dapat tidur. Yang itu yang kat ni pun. Daripada nak kelas dah tamu tu mana sekarang? Oh ya. Tak tahu dulu kita 28 hari mai kali tak ada 3 hari. Tapi apa kamu kat mana? Atau ada banyak. Ya, lantai banyak. Lantai. Lantai. Tapi tak bisa mana? Tak ada. Kalau malam mau kerja. Jadi malam ni memang tak ada tempat tidur. Ada di malam. 3 hari tinggal sini. Tak penting. Saya untuk semalam ni dulu saya saya letak balik ke rumah orang tua untuk semalam. Nanti besok kita urus. Ini apa ni ACP ni macam ni keadaan sekarang? Di boleh ni jalan tu pakai tokat. Baju semua baju kain. Kalau nak mandi sendiri semua boleh. Kalau ni malam ni saya tu abang tidur di rumah orang tu jalan Betulung. Ya. Boleh please lah, sebab saya besok raya. Ada segala macam hadis ni. Tak boleh puasa sebab makan ubat kan? Nanti kita balik kan, kita bilang untuk makan sisi. Okay. Kita naik kereta saya. Tapi Encik Akmal anda boleh gerak sikit kan? Sendiri boleh jaga diri sendiri kan? Itu yang sebab sana nanti orang jaga mereka kan. Dekat sana ada seorang, sana ada 8 orang penghuni, tapi ada seorang Melayu. Boleh lah. Jadi saya boleh suruh dia orang tengokkan lah. Boleh lah. Jadi bang, abang setakat mandi sendiri semua boleh lah. Ya.
Oh, thank you, Mat. Thank you very much. Itu yang saya boleh buat. Saya buat live. Lepas tu dia kena ada waris semua kan. Prosedur lah. Itu tak apa, kita later. Yang penting tonight dia ada comfortable. Besok raya. Ya. Macam makan semua tak perlu pilih. Thank you again, Mat. Thank you so much. Thank you lah. Ya. Itu saja saya boleh buat. Tak apa, thank you. Thank you very much. Nanti kalau boleh saya cuba lawat besok lah. Besok nanti jumpa I dulu. Saya. Besok hari raya, I jumpa I jarang dulu sekejap. Okey, untuk pengetahuan, Encik Akmal diterima untuk tinggal 1 hari di sana dalam rumah orang tua. Ribuan terima kasih dan saya ingin ucapkan ramai doa untuk doa kita lah. Inilah kalau kita niat dia kita murni, kita boleh capai. Ini tak kira apa bangsa, tak kira agama. Thank you. Okay, Uncle saya tutup Okay. Okay. Ini dia update saya. Saya tahu benam saja. Okay. Thank you. Thank you. Okay, Encik Akmal. Thank you. Hari ini saya gembira sangat. Saya boleh tidur dengan lena. Terus saya datang, saya pergi minta tengok. Ada juga orang baik. Orang-orang mulia, hati mulia tengok. Datang, saya call saja. Mereka datang, mereka cakap okey. Tak apa. Saya akan terima dia tinggal 1 hari di rumah orang tua. Inilah warga Malaysia yang betul-betul prihatin. Kita lah Malaysia. Inilah yang kita mahu. Jangan bawa politik, jangan bawa agama bangsa semua. Kita semua satu saja. Kita semua keluarga satu Malaysia. Tengok, saya gembira sangat abang ini hari ini dapat dah 3 hari dia tinggal kat sini, dia tidur kat sini. 3 hari dia tidur sini. Bayangkan. Besok nak raya. Tapi saya hari ini saya happy dia dapat satu tempat untuk tinggal di rumah kebajikan. Kita boleh buat. Malaysia boleh semua. Okay, ribuan terima kasih atas doa anda semua. Thank you so much.